Kemudian kalau lagu ni kadang-kadang biasa bila dia keluar biasa sebagai jingle, kadang-kadang dia tarik sampai 3 minit. So kadang-kadang bila kita hendak yang takat kita nak, contohnya 15 saat ke 30 saat, kita masuk je lah dalam editor lain seperti CapCut ke apa, kita potong saja terus. Itu sajalah. Ataupun kita kalau nak hujung tu kadang-kadang kita nak habiskan dengan rasa lebih subtle, kita boleh gunakan function fade out, dan itu antara uh, permainan yang kita boleh gunakan lah, ya. Ah, alright. So dan bila kita dah siap, kita dah dapat ramuan yang betul-betul menjadi tu, kita simpanlah dalam kita punya box kita. Selalu kalau tentang untuk sistem filing prompt, saya suka pakai Google Keep. Ini antara satu teknologi percuma saja daripada Google untuk simpan nota lah, dia macam notepad, kan? So dari sini kita macam kita ada macam lirik lagu ke apa ke kan, lirik lagu ya yang kita dah buat tu, kita boleh, ya, selain daripada kita kadang-kadang kita takut kita simpan dalam sistem AI tu, macam takut dihilangkan dari segi tu, kita boleh simpankan di dalam, contohnya macam inilah Google Keep ni, untuk mudahkan balik kalau kita cari je kata kunci tu tersebut, kita boleh dah dapat balik lah, ya. Dan anda pun boleh colorkan juga untuk orang kata senang untuk mengecam, ya. Contohlah katakan meta tag, semua sekali lah anda letakkan siap-siap supaya sistem tu anda boleh nanti kalau anda, kalau katakanlah anda reset balik semua, anda nak ambil balik untuk pengujian, dan anda boleh ambil balik dekat Google Keep. Itu salah satu method yang boleh digunakan. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.